Mari belajar cara tuai madu kelulut. Pertama, kita sediakan alatan yang sesuai. Ini adalah picagari isi padu 10 ml. Ini pula mikrotube grade makanan. Pertama, masukkan mikrotube ke dalam muncung picagari. Ukur panjang satu jari telunjuk dan potong. Inilah rupa alat sedut madu kelulut. Mudah nak buat, bukan? Kali ini Amir akan tunjuk cara guna. Kita buka kotak atas sarang kelulut ini, kita panggil kotak topping. Untuk makluman, ini adalah kelulut spesies Itama. Nama saintifik adalah Heterotrigona itama. Kelulut itama adalah spesies paling ramai penternak kelulut bela untuk penghasilan madu. Koyak sedikit atas kantong madu menggunakan pisau atau apa-apa alat tajam. Kemudian sedut guna picagari. Madu yang disedut boleh dituangkan ke dalam botol kaca untuk simpanan. Alhamdulillah, sebanyak ini madu kami dapat. Jom cuba satu sudu madu. Manis. Jangan lupa subscribe.